Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Hari ini kita telah hadir ke Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu, di mana pengadu kita pada hari ini telah membuat satu pinjaman SME melalui seorang konsultan. Beliau telah membuat sejumlah pinjaman lebih kurang RM80,000 dan telah membuat bayaran semula lebih kurang RM120,000. Tapi malangnya apa yang terjadi, pihak pemberi pinjam wang ni yang kita syaki sebagai seorang ahlong sebenarnya. Ahlong ni telah meminta lagi sejumlah wang di mana melebihi jumlah yang sepatutnya lah. Pada sekitar bulan Februari tahun 2025, semasa saya berada di rumah, saya telah dihubungi oleh seorang individu yang menawarkan pinjaman wang SME melalui aplikasi Facebook. Saya telah mendapat pinjaman lebih kurang dalam anggaran RM84,000 dan saya telah membuat bayaran sebanyak dalam anggaran RM120,000. Sekarang berapa yang diminta? Okey, sekarang yang diorang minta dengan saya adalah dalam anggaran RM50,000 macam tu. Ada sebarang ancaman atau ugutan tak yang dia bagi? Setakat ni dia ugut nak colik anak dan bakar rumah. Okey, saya berharap agar satu siasatan dapat dilakukan kerana satu ugutan untuk menculik dan bakar rumah ni bukan perkara yang main-main. Ini merupakan satu kesalahan yang amat serius. Okey, segala bukti, segala risi-risi bayaran akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasat dan kita berharap agar satu siasatan dapat dilakukan. Seterusnya, sekiranya terbukti bersalah, satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.